YouTube memberikan pelbagai kesan terhadap masyarakat moden, sama ada positif maupun negatif. Antara kesan positif YouTube ialah mempunyai banyak informasi yang membolehkan masyarakat dapat belajar perkara baru seperti bahasa, kemahiran teknikal dan ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. YouTube juga mengandungi pelbagai jenis hiburan termasuklah muzik, gaming, podcast dan vlog yang dapat menurunkan tingkat kemurungan masyarakat. Selain itu, YouTube dapat menguatkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat dengan menyokong antara satu sama lain. Kesan negatif YouTube pula ialah ia dapat menyebabkan ketagihan terutama dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini menjadikan masyarakat melupakan tanggungjawab. Disebabkan hal tersebut, kadar interaksi dan kemahiran bersosial dalam kehidupan seharian masyarakat berkurang. Akhir sekali, terdapat segelintir pengguna YouTube yang melontarkan perkara yang kesat atau tidak elok di ruangan komen, dan hal ini boleh menyebabkan golongan muda dalam masyarakat mencontohi sikap tersebut.